Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7. Saya Nur Alia binti Abdul Razak, kawan saya Nur Syakira Hanani, Nurul Atira, Nur Ishraq dan Istiqomah. Hari ini kami akan membentangkan RPH, Kit Media dan sedikit kuis. Kami menggunakan model Azure sebagai reka bentuk yang memerlukan pelibatan aktif pelajar seperti membuat perbincangan, latihan amali dan pembentangan. Untuk seterusnya saya serahkan kepada kawan saya, Nur Syakira. Okey, baiklah. Untuk saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian iaitu berkaitan dengan subjek mata pelajaran sains berkaitan dengan murid tahun 3 yang melibatkan bilangan murid seramai 28 orang. Okey, masa yang kami pilih adalah 2 masa iaitu 80 minit. Okey, daripada 10 pagi sehingga 11.20 pagi. Tempat adalah di 3 Al-Razi dan topik yang kami pilih adalah sistem suria yang mengaitkan subtopik 9.1 iaitu ahli-ahli dalam sistem suria, 9.2 mengetahui urutan planet dan suhu planet dalam sistem suria, 9.3 saiz dan jarak relatif antara bumi, bulan dan matahari. Okey, objektif pembelajaran yang akan dapat pada akhir pembelajaran adalah murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 8 ahli dalam sistem suria dan mengenal pasti kedudukan planet mengikut urutan dari matahari. Yang kedua, murid dapat menyatakan pusat sistem suria serta mengelak suhu berdasarkan urutan dan kedudukan planet secara tepat. Dan yang ketiga, murid dapat membanding beza serta menghubung kait tempoh peredaran planet dari matahari dengan masa planet beredar mengelilingi matahari. Baiklah, unsur merentas kurikulum yang kami dapat adalah melalui teknologi maklumat dan komunikasi iaitu dengan menggunakan video interaktif dan slide. Okey, nilai murni pada akhir pembelajaran adalah kerjasama dalam kumpulan dan keyakinan diri semasa pembentangan. Okey, bahan bantu belajar yang kami gunakan adalah LCD komputer, okey, video-video pendek dari YouTube, okey, laman web interaktif dan soalan-soalan ringkas. Tag nama iaitu roleplay lah, matahari, bulan dan nama planet. Okey, gamifikasi daripada game Wayground, kad QR, okey, melalui jawapan Wayground dan gambar-gambar planet, gambar suhu dan juga lembaran kerja. Saya teruskan dengan pembentangan yang seterusnya. Okay, jadi kita teruskan dengan sebuah kit media interaktif yang dibangunkan oleh kami. Kit media ini dibangunkan dalam bentuk laman web yang mudah diakses supaya menjadikan topik astronomi ini lebih menyeronokkan dan mudah difahami. Okey, dekat kit media ni ada 5 langkah pembelajaran yang tersusun. Yang mana yang pertama, video pengenalan. Pelajar boleh menonton video pendek untuk mendapatkan gambaran awal. Yang kedua, konsep asas. Ini diterangkan secara ringkas dengan 3 perkara utama. Okey, yang ketiga, penerokaan interaktif. Yang ni kita tengok macam menarik sikit sebab pelajar boleh klik mana-mana planet atau matahari untuk mengetahui secara terperinci. Dan yang keempat, carta fakta menarik. Okey, di sini dia akan membandingkan suhu planet. Dan yang terakhir adalah kuis interaktif. Okey, yang ini kita akan buat selepas sesi pembelajaran lah supaya guru-guru dapat berbincang bersama murid. Okey, seterusnya saya bagi ke rakan seterusnya. Terima kasih kepada Nurul Atira. Okay, bagi aktiviti kita menggunakan kaedah gamifikasi melalui kuis interaktif Wayground dalam paper mood scan QR kerana murid tidak dibenarkan membawa telefon ke sekolah. Guru terlebih dahulu melantik murid yang pasif sebagai ketua kumpulan bagi meningkatkan keyakinan dan penglibatan mereka dalam aktiviti pembelajaran. Seterusnya, setiap murid diberikan kad QR secara individu untuk menjawab kuis soalan. Walaupun jawapan diberikan secara individu, markah yang diperolehi akan dikumpulkan sebagai skor kumpulan bagi menggalakkan kerjasama dan semangat berpasukan. Guru kemudian mengimbas letak kad QR yang menunjukkan jawapan. Jika murid pusing ke arah kanan, bermaksud jawapan A. Jika murid pusing ke arah kiri, bermaksud jawapan B. Guru menjalankan kuis secara gamifikasi sambil memantaulah penglibatan murid sepanjang aktiviti berlangsung. Pada akhir kuis, guru memaparkan leaderboard markah kumpulan di hadapan kelas bagi mewujudkan persaingan yang sihat lah. Guru juga memberi penghargaan dan hadiah kepada kumpulan yang dapat skor tertinggi dan memberi pengiktirafan sebagai top guru. Okey, saya serahkan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya.
Okay, baiklah. Secara kesimpulannya, pembuatan kit media sistem suria memberikan impak positif kepada guru dan murid. Kit media ni membantu guru untuk menyampaikan konsep yang abstrak seperti graviti dan orbit dengan lebih mudah, menarik dan berkesan. Pada masa yang sama, pelajar dapat memahami isi pembelajaran dengan lebih jelas melalui visualisasi, aktiviti interaktif dan pembelajaran yang menyeronokkan. Selain itu, kit media ini turut menyokong pelaksanaan pembelajaran abad ke-21 dengan menerapkan elemen komunikasi, kolaborasi, kreativiti dan pemikiran kritis. Penggunaan kit ini juga menjadikan suasana bilik darjatun lebih aktif serta menggalakkan pelibatan murid dalam proses pembelajaran. Dalam jangka panjang, kit media ni boleh dijadikan bahan bantu mengajar yang berterusan dan menjadi inspirasi kepada pembangunan bahan pengajaran yang lebih inovatif pada masa akan datang. Justru kit media ini bukan sekadar alat bantu bahan mengajar, malah berjaya menjadikan pembelajaran sistem suria lebih kreatif, interaktif dan bermakna. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.